Sami Allah. Duduk jap. Nak tanya ni. Qada solat subuh pagi tadi ke? Tak. Saya qada yang subuh yang lama. Oh, ya ke? Kalau qada solat subuh di dekat masjid ataupun di tempat orang ramai, tak perlulah untuk kita membaca doa qunut supaya untuk mengelakkan daripada fitnah. Cukup tinggalkan saja doa qunut, kemudian di akhir solat buatlah sujud sahwi untuk menggantikan doa qunut tadi tu. Macam mana kalau saya terlupa juga untuk buat sujud sahwi? Kalau terlupa untuk buat sujud sahwi, solat tetap juga sah kerana sujud sahwi pun hukum dia sunat. Tapi jangan tak buat. Janganlah kita sengaja tak buat. Kalau sengaja, rugilah. Banyak pahala yang kita dapat apabila kita buat sujud sahwi. Oh, baru saya tahu. Patutlah selama ni orang gelakkan saya. Jangan lupa infak RM5 pun tak apa. Link di bio.